Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi bersama-sama dalam forum ilmiah Bahasa Melayu kita pada hari ini yang bertajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh dalam Memartabatkan Bahasa Melayu. Forum ini bertujuan menyemai kesedaran dan membuka minda kita semua tentang sumbangan besar tokoh-tokoh bahasa yang telah berjuang menegakkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa pemikiran dan bahasa kemajuan bangsa. Hadirin sekalian, bahasa ialah jiwa sesuatu bangsa. Tanpa bahasa yang dimartabatkan, bangsa akan kehilangan arah dan jati dirinya. Justru, perjuangan memartabatkan bahasa Melayu bukan sekadar urusan akademik, tetapi amanah kebangsaan yang diwarisi dari generasi terdahulu kepada generasi kini. Pada hari ini, kita akan menerusi perjuangan dua orang tokoh besar iaitu O.T. Duzak dan Profesor Dr. Awang Sarian, iaitu dua insan daripada latar yang berbeza tetapi disatukan oleh satu semangat yang sama iaitu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan identiti bangsa. O.T. Duzak atau Osman Theodore Duzak merupakan tokoh pendidikan Inggeris yang banyak berjasa dalam dunia pendidikan Melayu pada awal abad ke-20. Beliau berkhidmat di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, yang disitulah beliau menubuhkan asas kepada sistem latihan guru Tanjung Malim dan disitulah beliau menubuhkan asas kepada sistem latihan guru Melayu yang teratur dan berasaskan bahasa Melayu. Antara jasanya termasuklah menghasilkan buku teks bahasa Melayu, bahan bacaan sekolah dan sistem tata bahasa moden yang menjadi rujukan utama pendidikan Melayu. Meskipun berasal dari barat, beliau menghormati bahasa dan budaya tempatan serta melihat bahawa kemajuan bangsa Melayu bergantung kepada kekuatan bahasa ibundanya sendiri. Sementara itu, Profesor Dr. Awang Sarian ialah tokoh bahasa kontemporari yang meneruskan perjuangan ini pada zaman pasca merdeka. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, kini menjadi penyandang kursi Zakbar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau ialah tokoh yang tegas memperjuangkan dasar bahasa kebangsaan dan menyuruh rakyat supaya menggunakan bahasa Melayu dalam semua bidang termasuk sains, undang-undang, pentadbiran dan komunikasi global. Baginya, bahasa Melayu ialah simbol maruah bangsa dan hanya dengan memelihara bahasa sendiri kita mampu mengekalkan identiti dan tamadun bangsa. Maka, melalui forum ini, kita akan menerusi jejak perjuangan kedua-dua tokoh ini, memahami peranan mereka, membandingkan pendekatan mereka dan akhirnya menilai bagaimana generasi muda hari ini boleh meneruskan perjuangan memartabatkan bahasa Melayu dalam era globalisasi. Bersama saya pada hari ini ialah dua ahli panel yang hebat iaitu Saudari Syaza dan Saudari Nadia yang akan membimbing kita memahami pemikiran dan sumbangan kedua-dua tokoh bahasa ini. Baik, kita mulakan dengan tokoh pertama dengan Saudari Syaza. Boleh saudara kongsikan pandangan tentang peranan O.T. Duzak dalam memperkasa bahasa Melayu serta kesan usahanya terhadap sistem pendidikan pada masa itu. Terima kasih Fazila. O.T. Duzak ialah seorang pegawai British yang berkhidmat di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Walaupun beliau bukan anak tempatan, beliau menunjukkan komitmennya tinggi terhadap pendidikan dan perkembangan bahasa Melayu. Beliau memainkan peranan penting dalam menyusun buku teks dan bahan bacaan yang sesuai untuk pelajar sekolah Melayu dengan tujuan memperkukuh penguasaan bahasa dalam kalangan generasi muda. Selain itu, beliau turut menyunting karya klasik seperti Hikayat Abdullah agar lebih sesuai digunakan dalam konteks pendidikan formal. O.T. Duzak juga menghasilkan kamus dan glosari yang membantu pelajar dan guru memahami istilah bahasa Melayu dengan lebih mudah. Melalui usaha-usaha ini,
beliau membantu membentuk kurikulum bahasa Melayu yang lebih sistematik dan berkesan serta menjadi penghubung antara pentadbiran kolonial dan pendidikan tempatan dengan pendekatan yang menghormati bahasa ibunda. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kupasan yang menarik, Syaza. Walaupun Oty Duzek datang daripada dunia kolonial, namun jelas bahawa niat dan perjuangannya bukan untuk menindas tetapi untuk memajukan pendidikan bangsa Melayu melalui bahasa sendiri. Pendekatan beliau membuktikan bahawa sejak awal abad ke-20 lagi, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Kini, kita beralih kepada tokoh kedua, seorang perjuangan bahasa yang amat dihormati dalam dunia akademik, Kini, kita beralih kepada tokoh kedua, iaitu seorang perjuang bahasa yang amat dihormati dalam dunia akademik moden, iaitu Profesor Dr. Awang Sarian. Saudari Nadia, boleh saudari jelaskan bagaimana perjuangan beliau memberi impak besar terhadap usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu pada peringkat nasional dan antarabangsa? Baiklah, terima kasih Fazilah. Profesor Dr. Awang Sarian ialah tokoh akademik dan pejuang bahasa yang sangat berpengaruh dalam era moden. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP, dan sepanjang kejayaannya, beliau aktif dalam dunia akademik serta advokasi bahasa. Beliau memainkan peranan penting dalam rangka dasar bahasa kebangsaan dan memperjuangkan pelaksanaannya secara menyeluruh dalam sektor awam dan pendidikan tinggi. Selain itu, beliau telah menghasilkan lebih daripada 50 buah buku dan ratusan artikel yang membincangkan isu bahasa, budaya dan pemikiran Melayu. Sebagai pensyarah dan penyelidik, beliau juga aktif berdialog dengan masyarakat melalui ceramah, media dan penulisan ilmiah, sekaligus mewujudkan gerakan kesedaran bahasa yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Itu sahaja. Terima kasih, Nadia. Menarik sekali. Sebenarnya, kedua-dua tokoh ini saling melengkapi antara satu sama lain. Oty Duzek membina asas sistem pendidikan bahasa Melayu, manakala Prof. Awang Sarian memperkukuh dasar dan pemikiran bahasa dalam negara moden. Ini membuktikan bahawa perjuangan bahasa tidak terhenti pada satu generasi tetapi berterusan dari zaman ke zaman, daripada membina asas, menyusun sistem hingga menegakkan kedaulatan bahasa kebangsaan. Baiklah, seperti yang kita tahu, Oty Duzek dan Prof. Dr. Awang Sarian mempunyai dua pemikiran yang berbeza. Jadi, marilah kita telusuri pemikiran mereka. Saya mempersilakan Syaza untuk menerangkan pemikiran Oty Duzek terlebih dahulu. Dipersilakan. Terima kasih. Okey, baiklah. Pemikiran Oty Duzek sangat progresif dan berpandangan jauh. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa pasar, akan tetapi mampu menjadi bahasa ilmu dan pentadbiran. Beliau menekankan kepentingan pendidikan asas yang kukuh dengan bahan bantu yang sesuai dan tersusun. Bagi beliau, bahasa ialah alat penting dalam pembinaan jati diri dan kemajuan masyarakat, dan pengajaran bahasa perlu bersifat praktikal serta berorientasikan pelajar. Terima kasih. Terima kasih, Syaza, atas perkongsian itu tadi. Baiklah, mari kita teruskan dengan pemikiran Prof. Dr. Awang Sarian pula. Terima kasih, Syaza, atas perkongsian itu tadi. Baiklah, mari kita teruskan pula dengan pemikiran Prof. Dr. Awang Sarian. Dipersilakan, Nadia. Baiklah, pemikiran Prof. Dr. Awang Sarian adalah sangat strategik dan berpaksikan kepada jati diri bangsa. Beliau melihat bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan simbol kedaulatan negara. Beliau menekankan bahawa permatabatan bahasa memerlukan penguatkuasaan undang-undang yang tegas, bukan sekadar dasar di atas kertas. Bagi beliau, perjuangan bahasa bukan hanya tanggungjawab institusi seperti DBP, tetapi perlu digalas secara menyeluruh
oleh masyarakat secara kolektif. Beliau juga percaya bahawa bahasa Melayu mesti berkembang dalam bidang profesional, teknologi dan akademik agar tidak terpinggir dalam arus globalisasi. Itu sahaja. Baiklah, kita telah mendengar kedua-dua pemikiran itu tadi. Ini menunjukkan bahawa pandangan kedua-dua tokoh ini sangat berbeza terhadap bahasa Melayu. Walaupun berbeza pendapat, tetapi terdapat persamaan dari segi matlamat mereka, iaitu mereka ingin memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Syaza dan Nadia, jika kita bandingkan kedua-dua tokoh ini, apakah persamaan dan perbezaan utama mereka? Okey, baiklah. Oti Duzek dan Awang Sarian sama-sama melihat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang penting untuk pembangunan masyarakat. Bezanya, Oti Duzek lebih menumpukan kepada pendidikan asas dan penyediaan bahan bantu belajar. Manakala Awang Sarian pula lebih fokus kepada dasar advokasi dan kesedaran nasional. Saya setuju, Syaza. Duzek membina asas pendidikan bahasa Melayu melalui pendekatan kurikulum dan bahan rujukan, manakala Awang Sarian memperkukuh kedudukan bahasa itu dalam sistem negara melalui dasar dan gerakan sosial. Kedua-duanya ialah penting. Kedua-duanya amat penting kerana satu membina akar dan satu lagi menjaga pohon agar terus subur. Menarik sekali. Sebenarnya, kedua-dua tokoh ini saling melengkapi antara satu sama lain. Oti Duzek membina asas sistem pendidikan bahasa Melayu, manakala Prof. Awang Sarian memperkukuh dasar dan pemikiran bahasa dalam negara moden. Ini membuktikan bahawa perjuangan bahasa tidak terhenti pada satu generasi, tetapi berterusan dari zaman ke zaman, daripada membina asas, menyusun sistem hingga menegakkan kedaulatan bahasa kebangsaan. Sebelum kita menutup forum ini, saya ingin meminta pandangan daripada kedua-dua panel. Apakah cadangan atau langkah yang boleh diambil oleh generasi muda untuk meneruskan perjuangan tokoh-tokoh bahasa ini? Dipersilakan Syaza untuk menerangkan terlebih dahulu. Generasi muda perlu menghargai sejarah bahasa seperti mengenali tokoh seperti Oti Duzek dan fahami bagaimana bahasa kita dibina. Jangan anggap bahasa Melayu sebagai sesuatu yang lapuk. Ia adalah warisan dan alat pembangunan. Benar sekali, Syaza. Kita juga perlu aktif menggunakan bahasa Melayu dalam bidang profesional, teknologi dan akademik. Jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa masa depan, bukan sekadar warisan. Gunakan dengan bangga dan bijaksana. Benar sekali. Kita tidak boleh hanya berbangga dengan sejarah, tetapi perlu menghidupkan semangat perjuangan bahasa itu dalam kehidupan seharian. Gunakan bahasa Melayu dengan yakin dalam wacana ilmiah, media sosial, bahkan dalam bidang sains dan teknologi. Bahasa Melayu bukan bahasa yang ketinggalan. Ia merupakan bahasa yang mampu berdiri sama tinggi dengan bahasa antarabangsa, asalkan penuturnya yakin dan bangga menggunakannya. Hadirin yang dihormati, daripada perbincangan ini dapat kita simpulkan bahawa perjuangan memartabatkan bahasa Melayu adalah perjuangan menegakkan jati diri bangsa. Oti Duzek telah menunjukkan bahawa kecintaan terhadap bahasa Melayu melampaui batas bangsa dan keturunan, manakala Profesor Dr. Awang Sarian pula membuktikan bahawa bahasa perlu terus diperkasa melalui dasar pendidikan dan amalan masyarakat. Sebagai generasi pewaris, kita memikul tanggungjawab besar untuk mempertahankan bahasa ini, bukan sekadar dalam tulisan atau ucapan, tetapi dalam sikap, pemikiran dan keyakinan kita terhadap nilainya. Bahasa Melayu harus terus menjadi bahasa ilmu, inovasi dan perpaduan bangsa. Ingatlah, bahasa yang dijunjung tinggi akan menegakkan maruah bangsanya. Akhir kata, semoga forum ini menjadi inspirasi untuk kita
terus berjuang memartabatkan bahasa Melayu. Ia bukan sekadar di pentas wacana tetapi dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih atas perhatian semua. Salam hormat, salam perjuangan bahasa.